Saya ni nak meluahkan rasa tidak puas hati di mana tadi saya berhimpun untuk Palestin dekat KL. And kau bayangkan polis datang, dia cakap apa tahu? Dia datang kan, dia cakap, awak tu influencer, balik je lah, buang masa duduk sini. Habis tu itulah tugas aku kan, influencer, aku kena sebarkan lah benda ni. Habis tu siapa nak sebarkan? Nakkan kau suruh tutup mulut pula. Aku tak boleh brain tu. Faham tak? Sampai tak boleh nak kata. Aku sumpah kecewa sangat kecewa. Kecewa sangat-sangat lah. Kita ni, rakyat kita kena tangkap tau kat sana. Korang perasan tak, lately ada orang yang excited gila bila dengar Trump nak datang Malaysia. Katanya ekonomi kita akan terus boom kalau dia jejak kaki dekat sini. Tapi betul ke macam tu? Okay, jom kita fikir kejap. Bila Trump datang, itu cumalah lawatan politik. Bukannya dia bawa beg penuh duit, lepas tu terus nak berlabur dekat sini. Ekonomi ni naik sebab polisi kerajaan kita sendiri. Korang kena faham, kestabilan politik, undang-undang, pekerja yang mahir, infrastruktur. Lagi satu, track record Trump masa jadi presiden pun jelas. Dia memang push agenda America first. Maksudnya apa? Maksudnya dia jaga poket Amerika dulu, bukannya poket Malaysia. Jadi, apa sebenarnya yang kita dapat? Kalau kita betul-betul nak tarik pelabur, kita kena tunjuk Malaysia ni stabil, berprinsip, ada integriti. Percaya tak? Pelabur sebenarnya lebih suka datang bila negara ada maruah. Bukannya bila kita sanggup normalize orang yang pernah sokong genocide rakyat Palestin. So, next time, ada orang kata, Trump datang, ekonomi Malaysia kaya. Chill dulu. Jangan terpedaya dengan glamour politik. Duit tak datang dengan selfie, tapi dengan dasar yang betul. Dia bagi gaji pekerja dia ribu-ribu. Jasa lah tu. Apa benda tu? Jasa Firaun. Ha? Jasa Firaun. Apa dia? Firaun tu ada jasa. Ada. Mana ada? Dia bagi makan orang ribu-ribu. Elok suruh dia datang sini. Sekarang tak boleh. Siapa kata tu? Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul.